Asyik kalah je dengan Afia tu. Dengan tim tu. Mana ni? Tak apa. Aku pastikan next game ni aku nak menang. Dia hari tu cakap macam tu. Mesti kalah lagi. Coach buatlah bagi saya menang. Tengoklah macam mana. Saya cuba. Apa perasaan anda telah berjaya mendapat tempat yang pertama? Saya rasa gembira sebab dengan usaha dan training saya selama sebulan ni, saya dapat gelaran juara sebagai futsal wanita. Macam mana game tadi? Kau okey tak? Okay je, sumpah. Sebenarnya kau tahu kan, minggu depan tim aku akan lawan. Tahu? Macam nak perlukan pertolongan sikit lah. Apa tu? Kau kan siapa je tak kenal pengadil yang famous dekat Malaysia ni. Takkanlah tak boleh tolong. Kita kan dah kenal lama. Boleh tolong tapi nak bagi apa? Bagi? Kau nak apa? Aku boleh bagi semua. Kau takkanlah tak kenal aku. Bagi sikit lah. Apa kau nak? Yang ni cukup ke? Jual berapa? Ish, banyak kan? Jadi ada ni. Ni dah. Pastikan tim aku menang tau. Ya. Kalau tak, tahu lah. Tak apa, jangan risau. Aku dah adjust dah. Kita menang hari ni. Tahu? Baik. Kenapa kau tak bagi kad tadi? Tak, asal nak tolak sekarang. Kau nampak kan yang player aku jatuh? Tak ada apa-apa pun. Siapa yang mengadil? Sekarang you ke I yang mengadil? Aku tak tahu ke? Aku ada bukti. Tak. Sekarang pengadil kat saya so tak ada fault pun tadi. Kenapa bagi kad dekat saya? Saya tak bersalah pun. Rabutlah pun. Coach! Mana menang ke? Menang! Thank you tu coach! Dah angkat. Kita boleh menang. Korang jangan bangga sangat dapat pingat. Korang ingat kami tak tahu ke apa yang korang buat? Apa korang ni? Apa ni? Korang menang sebab dia memang power lah. Korang tahu dah lemah-lemah je lah. Balik-balik. Game tadi okey tak? Menang kan korang? Mestilah. Aku dah makin hebat. Tim aku dah makin power dah. Korang tengok. Kebetulan saya daripada SPRM menerima aduan bahawa Kedah Berdua menerima data berasuah di bawah Section 16-17. Korang tak buat apa-apa. Kami tak Salah salah. orang ni. Bukan tu. Jadi saya minta sama anak untuk ikut saya ke sekolah. Sorry. Untuk siasatan lanjut. Apa kita orang? Tak buat apa lah. Nanti sama ikut ke sekolah ni. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya nak buat aduan tentang kes rasuah yang berlaku dekat sini. Berdasarkan video tadi, kita dah nampak jelas macam mana seseorang itu memberi dan menerima rasuah. Jadi, apa undang-undang yang boleh dikenakan kepada pelaku tersebut? Mengikut Akta 694 SPRM 2009 di bawah Seksyen 16, mana-mana orang yang sendiri atau melalui atau bersama dengan mana-mana orang lain secara rasuah meminta atau menerima dan bersetuju untuk dirinya atau bagi mana-mana orang lain sama ada dalam bentuk duit, hadiah, diskaun, layanan istimewa atau apa-apa saja manfaat yang diberikan sebagai balasan untuk dia melakukan atau tidak melakukan sesuatu tugasnya. Oleh itu, apakah hukuman yang akan dikenakan kepada jurulatih dan pengurus tersebut? Jadi yang pertama ialah penjara tidak melebihi tempoh selama 20 tahun. Dan yang kedua, didenda tidak kurang daripada 5 kali ganda jumlah atau nilai suapan yang menjadi hal perkara kesalahan itu. Jika suapan itu dapat dinilai atau berbentuk wang atau RM10 mengikut mana-mana yang lebih tinggi. Menurut Akta 694 SPRM 2009 di bawah Seksyen 17 menerangkan tentang kesalahan memberi atau menerima suapan oleh ejen. Seseorang melakukan kesalahan jika sebagai seorang ejen ia secara rasuah menyetujui terima atau memperoleh atau bersetuju untuk menyetujui terima atau cuba untuk memperoleh daripada mana-mana orang untuk dirinya sendiri atau untuk mana-mana orang lain. Apa
apakah hukuman yang akan dikenakan kepada jurulatih dan juga pengadil ini? Ia sama juga seperti Seksyen 16 di mana individu itu akan dikenakan dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 20 tahun dan didenda tidak kurang daripada 5 kali ganda jumlah atau nilai suapan yang menjadi hal perkara kesalahan itu jika suapan itu dapat dinilai atau berbentuk wang atau RM10,000 mengikut mana-mana yang lebih tinggi. Baiklah, apa pula implikasi rasuah terhadap negara? Yang pertama, ekonomi negara akan terjejas dan pelabur hilang keyakinan. Yang kedua, kita dapat lihat pembangunan negara turut terbanta. Dan yang terakhir, imej negara Malaysia akan tercalar di peringkat antarabangsa. Apa pula implikasi rasuah terhadap individu? Yang pertama, mereka akan kehilangan nilai integriti dan juga moral diri. Yang kedua, mereka tidak akan mendapat kehidupan yang tenang walaupun telah memperolehi keuntungan yang segera. Dan yang terakhir, reputasi dan maruah diri akan tercemar. Baiklah, apa pula implikasi rasuah terhadap negara dan juga individu? Yang pertama, rakyat akan hilang kepercayaan terhadap pemerintah dan juga institusi. Yang kedua, wujudnya ketidakadilan sosial. Dan yang ketiga, budaya rasuah akan menjadi norma dalam kalangan masyarakat Malaysia. Langkah untuk mengatasi isu integriti dan rasuah ini ialah yang pertama, memperketatkan penguatkuasaan undang-undang. Yang kedua ialah memperkenalkan silibus integriti rasuah dalam setiap mata pelajaran. Dan langkah yang terakhir ialah sistem ketulusan dan sistem accountability yang sangat sistematik dalam setiap tabir urus. Rasuah bukan sahaja mencemarkan integriti, malah turut meruntuhkan keadilan dan kepercayaan masyarakat. Justru setiap individu perlu bertanggungjawab mematuhi undang-undang dan mengamalkan nilai integriti demi menjamin ketulusan dan keadilan negara. Oleh itu, marilah kita sama-sama perangi rasuah demi masa depan negara. Kami benci rasuah, perangi rasuah, hidup aman tanpa rasuah. Sekian dari kami, kumpulan 7.